Okey, kembali semula tuan-tuan. Kita lelap kejap tadi dalam sejam. Dan seperti mana biasa di Din Tai Hung, jemaah telah berkumpul. Assalamualaikum. Sihat ni? Alhamdulillah. Ya, apa kabarnya? Sihat ni? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, balik dah. Agihan woven bag. Okey, kita dah dapatkan tagging bag awal. So ini kita akan letakkan dekat beg bagasi ya, masing-masing. Ini dapat dah tagging semua. Agihan untuk semua peserta Kembara Sufi untuk beg bagasi. Ya. Alhamdulillah. Name tag semua dah dapat ya. Ni dia mood kita. Bukan mood umrah, ni mood holiday. Bila mood holiday, kita pakai kerja ya. Ni namanya mood holiday ya kan. Jadi jumpa juga dengan jemaah-jemaah yang follow IC Share ataupun bekas jemaah saya jugalah. 2023 umrah dulu ke Bandung kan. Yang ni USN menuju ke Aceh dan Pulau Sabang insya-Allah. Akhir tahun ni untuk Disember, 21 Disember menuju ke Baitul Muqaddis dan juga Jordan pula insya-Allah. Jadi agihan tag bag bagasi dan juga tiket penerbangan. Mudah gitu, simple aja. Ni wakil Kembara Sufi dah ada, tinggal kita buat agihan one by one ya. Yeah. So first kali saya just nak maklumkan beberapa perkara lah. Yang pertama, untuk bag check-in pastikan tiada sebarang bateri ataupun power bank. Kalau ada bawa power bank, sila bawa dalam hand carry masing-masing. Dan juga kena bawa selalu dengan kita lah untuk power bank. Dia tak boleh letak dalam kompartmen atas. 200,000 atau okey, seterusnya untuk Indonesia. Terima kasih orang Indonesia dan kita dah dapat QR kan. So bagi yang wakil untuk ahli keluarga yang lain, kita share dengan keluarga yang lain lah. Tapi dekat saya ada standby untuk siapkan lah. Kalau ada siapa yang nak beli dengan saya nanti boleh jumpa dengan saya. Untuk SIM card tu RM50. Boleh guna selama 5 hari. 1 hari boleh guna 2 gig sahajalah. Itu SIM card standby yang saya ada lah. Siapa yang nak beli nanti boleh jumpa dengan saya. Okey, semua dah dapat boarding pass masing-masing okey, semua dah dapat. So boleh tengok dekat kita punya boarding pass, kita punya gate adalah L16. Kita punya gate adalah L16. Gate L gate yang awal, tapi gate L16 ni saya rasa di antara tengah-tengah lah, tak jauh dan juga tak dekat. Kita punya gate adalah dia buka jam 6.40 pagi. So untuk waktu solat dekat sini, waktu untuk solat subuh nanti, sampai dekat gate awal lah, dalam pukul sejam sebelum, dalam pukul 5.40 dah kena ada dekat gate. So masuk je dekat gate nanti, cari gate L16 dulu, cari gate L16, lepas tu baru cari surau lah. So kat situ kita boleh check untuk tempat solat dulu. So masuk je waktu solat subuh, boleh terus solat lah. Sebab sekarang ni subuh masuk pukul 6 kan? Yeah. Lebih kurang dah pukul 6. So
pergi kat gate dulu L16, cari L16, lepas tu baru cari solat yang berdekatan lah. Kemudian boleh cek tempat untuk kita solat nanti. Okey, setakat ni ada sebarang persoalan ke? Tak ada. Okey, saya kenalkan kita punya tu leader lah, iaitu Encik Ustaz Saifullah untuk yang akan bersama dengan kita sepanjang 5 hari 4 malam ni. Okey, saya kenalkan dulu. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha, Encik Syahidur, tim Kembara Sufi, tuan-tuan, puan-puan, haji dan hajah, para bukan Yufur Rahman biasa sebut tu Yufur Rahman, para jemaah sekalian. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam satu rehlah mahabbah lah, ya, insya-Allah, bersama-sama menyelusuri bumi Aceh dan juga Pulau Sabang. Dalam kita berholiday, dalam bersama kita beringat-ingat jugalah, ya, dari sudut semayangnya, dari sudut sirah juga, apa yang kita akan ceritalah, sejarah-sejarah apa yang ada. Dan tour guide kita pun ada kat sana, Pak Iwan, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita membaca doa musafir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan, ya, urusan kita semua, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'in munqalab fil mal wal ahl. Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, lepas ni kita akan pergi ke check-in bag dekat kaunter W depan ni sahaja. Tapi nanti sampai dekat kaunter nanti hanya tunjuk boarding pass saja. So tak perlu pasport, hanya tunjukkan boarding pass ini sahaja untuk check-in bag. Okey, kita ambil gambar dulu boleh, beramai-ramai. Baik, boleh tinggal dulu kat sini, rapat kat sini. Kita akan bergambar dekat tengah. Okey, kita dah bacakan doa, taklimat, dan kita terus ke kaunter W untuk masukkan beg lah, kan. Dah dapat tagging, beg tak masuk lagi. Tinggal letak je, tuan-tuan. Tak masuk, bam dah kan. Bam. Kita. Ya. Ayolah. Okey, kita akan masukkan check-in bag. Banyak kaunter ni. Teruskan. Okey, lambai-lambai sikit. Ini semua muka-muka tak tidur malam ni maksudnya. Tak tidur, tuan-tuan. Masya-Allah. Semua ngantuk gini. Saya pun ngantuk ni. Alhamdulillah. Yang penting semuanya ceria. Semua happy, ya. Baggage drop aja sekarang ni. Sekarang ni senang, ya. Kita masuk ke satu nombor PNR, dia akan keluar terus dekat e-ticket, keluar. Dan tag sendiri. Asia, tuan-tuan, semua buat sendiri. Kan? Ya, semua sendiri buat. Tag sendiri, apa semua sendiri, letak beg sendiri. Ya. Semua sendiri. Memang semua self-service, tuan-tuan. Semua self-service. Awak keluar balik. Salah kaunter. Salah kaunter pula. Okey. Jom.